Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'izam wa ila masyayikhina wal muslimin ajma'in, khususan ila walidina wa auladina wa sahabatina wa qarabatina ajma'in, wa khususan ila hajatina wa maqsudina wa du'aina ila akhirah, wa khususan ila sayyidina wa syayikhina Muhammad wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilayhim ajma'in. Syai'u lillahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif faslun. Ini suatu perceraian. Ini suatu pasal, ini suatu perceraian. Jadi perceraian pasal yang lalu kepada pasal yang baru. Pada puasa sunat ini pada menyatakan puasa sunat. Puasa sunat ni banyak. Macam sembahyang sunat banyak. Bulan Ramadan ni ramai orang datang masjid, datang surau, puluh sembahyang tarawih. Sembahyang sunat tarawih di pulun, tapi sembahyang sunat rawatib isyak tak pulun. Nak kata tak cerdik, marah pula. Saya nak tanya apa semua? Kalau orang tu nak bagi duit kita, nak bagi duit kat kita, 100 dengan 1000. Kita nak dua-dua ke kita nak salah satu? Nak dua-dua lah. Tiba-tiba kita pilih salah satu. Apa dia? Pilih yang 100. 1000 tak mau. Cerdik ke bodoh? Bodoh lah. Hasan tak tahu cerdik ke bodoh. Orang nak bagi 1100, dia nak 100. 1000 tak mau. Bodoh lah. Tak bodoh lagi.
Kalau dia pilih 1000 tak mau 100, cerdik lah sikit. Kalau dia tak nak dua-dua, tu paling cerdik. Dia tak mau dua-dua, dia nak satu lah. Apalah 100, 1000 tak mau, bodoh. Kalau dua-dua tak mau, tu lagi bodoh. Begitulah juga sembahyang tarawih dengan sembahyang sunat ba'diyah isya. Sunat ba'diyah isya, sunat muakkad yang lebih besar pahalanya dari sembahyang sunat tarawih. Jadi orang hari duk puluh sembahyang tarawih, lepas main isya duk keluar, dia sembang tumpang, temberang sana, temberang sini. Dia dengar orang sebut Allahu Akbar, apa dia masuk? Apa imam takbir Allahu Akbar, main tarawih dia masuk. Sembahyang sunat ba'diyah isya dia tak salah. Itu maknanya dia ambil 100, dia tolak 1000. Sedih tak? Sedih. Macam kawan kita lah. Adalah seorang dua kawan kita sini, sembahyang sunat ba'diyah isya, dia keluar minum air lah, apa lah, tarawih ni masuk. Siapa dia tak tahu. Baik. Begitulah juga dengan puasa. Puasa ni ada banyak jenis puasa sunat. Tak puasa wajib pun tak apa nak buat, puasa sunat nak buat. Baik. Sunat iaitu seseorang yang puasa bahawa ia puasa pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis, dan terlebih muakkadnya puasa hari Arafah. Hari Arafah berapa hari bulan? Tak tahu. Tu tulis tu, tak baca. Iaitu hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Tulis tak nampak? Komat mana? Bagi yang lain daripada orang haji. Orang haji tak sunat puasa. Orang tak buat haji sunat. Dan orang yang musafir. Orang musafir pun tak sunat juga puasa pada hari itu. Ya, dan puasa hari Tasu'a. Apa hari Tasu'a? Iaitu hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Dan hari Ashura, iaitu hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Dan 9 hari daripada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Kerana 10 Zulhijjah, kerana 10 hari bulan haji itu daripada sebaik-baik hari. Dan hari yang ke-10-nya hari raya yang tiada sah padanya puasa. 10 Zulhijjah tu hari raya, puasa tak sah. Makruh tahrim, dosa. Apa dia hari Tasu'a dan hari Ashura? Cuba tengok ejaan dia. Tasu'a'u, Ashura'u. Nak baca macam mana? Tasu'a'un ke Tasu'a'u? Ashura'un ke Ashura'u? Sebentar. Teka lah. Pakar teka ni buang ke sini. Itu Muhammad, itu Padeno. Cuba teka Muhammad, baca. Tasu'a'un ke Tasu'a'u? Hentam sajalah lalu. Guna tu ke betul? Tasu'a'un. Ashura'un ke Ashura'u ni Padeno? Muhammad kata Ashura'un, Tasu'a'un.
Asyura apa? Kubur Asyura. Siapa tahu? Tak tahu. Penguji nahwu kan banyak lah. Tak tahu lah. Tak tahu kan dobit lah. Mari saya cerita. Sekali sebut dobit. Sekali silakan. Tasu'aku baca. Jangan tasu'aun. Dia ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak menerima tanwin. Tasu'aku. Dia tergolong dalam ismul mamdud la yansarif. Isim mamdud yang tidak menerima tanwin. Tasu'aku ni, ya, asalnya daripada kalimah tasi'un yang ke-9. Tasi'un mana yang ke-9. Jadi nak membezakan yang ke-9 pada bilang-bilangan biasa dengan yang ke-9 dari bulan haji, maka dibezakan dengan mengubah tasi'un tu kepada tasu'a'u. Dibezakan dengan ditambah alif zaidah dan hamzah pada akhir. Alif zaidah, alif tambahan dan hamzah pada akhir. Maka dibaca tasu'a'u, hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Begitu juga dengan Asyura'u. Asalnya daripada Asyirun, yang ke-10. Yang ke-10. Nak bezakan yang ke-10 pada bilangan biasa dengan yang ke-10 dari bulan Muharram, maka dibacalah yang ke-10 dari bulan Muharram tu Asyura'u. Maknanya hari yang ke-10 dalam bulan apa? Bulan apa? Muharram. Orang buat bubur Asyura. Hari berlabuhnya bahtera Nabi Nuh di Bukit Judi. Istawat fi Judi. Berlabuhlah bahtera Nabi Nuh di Bukit Judi. Bila Asyura, ini hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Jadi Asyura'u dengan tasu'a'u ni dia nama isim mamdud la yang sarif. Tak boleh baca pun la Muhammad bin Zaidi. Tak boleh menerima tanwin. Kena baca tasu'a'u, asyura'u, ulama'u. Baik, nak tanya sikit apa muji nahwu ulama. Isim ni ada dua bina. Siapa tahu? Isim ni ada dua bina dia. Siapa tahu? Angkat tangan. Tak tahu? Angkat kaki. Tak tahu? Oh, lambat lagi nak uji nahwu lagu ni. 5 tahun lagi tak boleh keluar pondok. Tutup pondok dulu lah. Pondok pun tak lama kena tutup lah kau. Tak datang.
nak pergi mengaji pondok lain. Di pondok lain pun malah betul juga. 58 tahun ngaji cak di apa? Tuai kemat. No. Madinah marah tengok. Weh, hang malah. Macam mana? Tanya ada tahu. Tu apa tak mau? Takkan ustaz tak pernah ajar. Saya pernah dulu saya dah ajar ni. Orang lama. Tanya adik, tanya no. Orang lama sekali siapa? Muhammad bin Jadi, Umar. Semua orang lama. Saya akan tanya. Al-bina'ul ismi kisman. Tengok. Bina isim itu dua. Bina maknanya bentuk. Bentuk sesuatu kalimah isim itu ada dua. Dalam bahasa Arab disebut bina'un. Bukan bina rumah. Bina'un maknanya bentuk. Bentuk sesuatu kalimah isim itu ada dua jenis. Tulis kan? Semua nak suruh. Tulis pun nak suruh. Ngantuk lah ustaz. Habis ngajar kau tak dapat. Malah tulis. Suruh tulis pun nak tulis. Mati ustaz. Dah, tulis dah tajuk dah. Apa orang tulis mak? Ha? Apa dia bina'un? Bentuk satu mahasiswa apa? Apa benda? Bina'un apa? Bentuk apa? Apa benda? Bina'un tu apa? Bentuk tu apa? Ini hadis tulis dia faham. Bina'un tu artinya bentuk. Bina'un maknanya bentuk. Kalau orang bina tu membentuk rumah, membentuk masjid, membentuk itu, membentuk ni panggil bina kan. Tu kata bina maknanya bentuk. Bina'ul mufradi, bina'ul tasniyati, bina'ul jam'i. Bentuk mufrad, bentuk tasniyah, bentuk jama'. Bina dia tu. Ngaji nahwu lama dah, so ngapai malas tu punca dah. Itulah punca dia Muhammad bin Jadi bin Muhammad Jadi ai. Itulah punca dia tu ngapai tak tahu. Orang baru tak kata dia baru masuk. Hak orang baru jangan ada belajar kat orang malas. Orang lama Bina'ul ismi, mana bentuk sesuatu kalimah isim. Tu tajuk dia. Bina'ul ismi. Buat kurungan bentuk sesuatu kalimah isim. Kismani, iaitu terbahagi dua. Tulis dah lah. Mak macam ni. Nak buku macam mana? Apa orang tulis? Rimeh tengok dia ni tulis. Kali tadi tulis tak siap-siap. Apa dia tulis tak. Saya nak bagi apa? Puluh nahwu sorak. Bagi erti. Mana? Oh, mak tulisan. Tulis buah dia satu. Ampun, tulisan teruk sungguh. Malas tulis, ni dia tu. Saya tulis kat webboard lah. Mem non tak boleh. Tulisan dah macam cacing.
Jatuh tak? Jatuh malah. Jatuh tak apa nak boleh. Rajin-rajin lah. Tak ada pen hak terang sikit lah. Habis lah. Aku boleh baca lah. Ada?
Tengok sana dulu. Orang belakang tu tak asli ni. Boleh biar. Sebab apa 4 3 tu. 3 4. Isim mamdud ni yang ni terbahagi 2. Mamdud ni. Ini terbahagi 2. Yang pertama munsharif, yang kedua la munsharif. Nampak di sana? Mana nak nampak? Alif duduk belakang sikit. Jadilah orang yang bijak pandai. Jangan jadi memandai-mandai. Boleh pergi duduk sana. Tengok. Boleh beralih. Duduk depan ni. Boleh. Depan ni. Tak nampak. Duduk depan ni. Kan nampak dia jauh. Rabun. Kita ngaji sekat tu 2 hari ni. Salin je lah. Terang ni pukul 12 tak habis. Mana? Tengok dekat saya tulis tu. Saya nak terang sikit. Dengar oleh. Isim ni ada 2 bina. Ada 2 bentuk. Satu isim sahih. Satu isim mu'tal. Sikit gini. Lupa. Ini bina sahih. Bina sahih ni terbahagi 2. Ingatlah mengaji kena ingat. Ingat hak ni dulu. Dengar saya comel pula. Saya nak terang sikit. Bina'ul ismi kismani. Bentuk sesuatu isim tu, bentuk isim itu ada 2 jenis. Yang pertama bentuk sahih, yakni bina sahih. Yang keduanya bentuk mu'tal, yakni bina mu'tal. Apa dia bina mu'tal ni?
Apa dia bina sahih? Bina sahih ni ada dua. Satu sahih akhir, satu lagi syibih sahih akhir. Baik, saya cerita sahih akhir. Sahih akhir contoh dia gini. Rajulun. Kena ada apa tanda isim dia? Rajulun. Tanwin. Atau bisna sahih tu. Senang kita faham kan? Rajulun, bintun, baitun, sayyaratun, lagi apa? Syajaratun, madrasatun, masjidun, qalamun, qalanswatun. Itu semua bina sahih. Mirwahatun, sa'atun. Atau bina sahih dibina dengan tanwin, dibina dengan dhammatain pada depan. Tanwin. Itu bina sahih lah. Faham? Yang kedua, bina mu'tal. Bina mu'tal ni apa dia? Bina mu'tal ni yang dibina dengan huruf sakit. Huruf sakit. Apa dia huruf sakit? Dibina dengan alif lazimah, ya lazimah, dan alif zaidah serta hamzah di akhir. Contohnya, yang pertama isim maksur. Isim maksur ni dia di hujung dia, di akhir kalimah dia ada alif lazimah. Contohnya al-fatah, dia ada tanwin tak? Yahya, Musa, lagi apa lagi? Isa, Maryam. Tu Maryam tu. Terpelengok lah mereka. Aku buat lawak, aku tak faham. Isa ya, Maryam dah lah oi. Isa, Musa, Yahya. Tu semuanya di akhirnya ada alif lazimah. Tu ya tak ada titik tu. Orang kampung mengen ya bebek. Alif tak ada titik. Ya tak ada titik, dia bunyi macam alif. Musa, Isa. Tu nama isim apa? Isim maksur. Dan dibina dengan alif apa? Alif lazimah. Yang kedua isim mangkus, bukan mampus. Ni kau silap dengar mampus bila sebut mangkus. Isim mangkus, iaitu dibina di akhirnya dengan ya lazimah, seperti al-qadi, asy-syafi'i, hambali, maliki. Helmi, isim mangkus, nak mampus dah. Aku ni nak mampus ni. Itu namanya isim mangkus, isim yang dibina di akhirnya dengan ya lazimah. Dan yang ketiganya isim mamdud. Isim mamdud ni dia ada dua jenis. Kalau isim mangkus dengan isim maksud tadi, dia ismul ladzi la yansarif, dia tak terima tanwin dua-dua tu. Tapi kalau isim mamdud ada dua. Satu yang menerima tanwin, satu yang tak menerima tanwin. Yang tak menerima tanwin ni ada empat. Tak mau cerita hari ni banyaknya. Ni bercukup hafal dia dulu. Tahu dia dulu, lektor ni pitanya ustaz habis sudah hurai.
Jadi isim mamdud yang tak menerima tanwin ni dia ada 4. Contoh cerita adalah Salim pening. Banyak sangat nak tulis. Yang menerima tanwin dia ada satu jenis ya. Ya, seperti samaun, berarti isim yang asal. Ya, isim yang asal. Tu nantilah kita cerita panjang sangat tu. Lain kali. Ambil tahu yang ni dulu. Bina ada 2. Hafal yang ni dulu. Nanti saya akan sambung bila-bila. Isim mamdud ada 2 jenis pula. Isim mamdud munsharif, isim mamdud la yang sharif. Apa dia isim munsharif? Apa makna munsharif? Cepat ongkatnya. Cerita apa dia? Syarif Lobo. Tu Syarif Lobo. Apa meneta? Budak-budak. Munsharif apa dia? Munsharif. Ni orang lama. Apa dah? Ya Allah. Pemuji nahu macam mana ni? Aduh, tanya budak perempuan pun tak boleh. Pemuji nahu macam mana ni? Munsharif mudak tahu. Tak tidak. Munsharif tu maknanya isim yang menerima tanwin. La munsharif isim yang tak menerima tanwin. Macam rajulun itu munsharif menerima tanwin. Al-Fatah itu la munsharif itu tak menerima tanwin. Itulah makna sharif dengan munsharif, munsharif dengan la munsharif. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 tahun malah ngapai habis cerita. Duduk nak pondok. Tak nama duduk pondok, kaya nahu seperti tu. Mencari kita nama duduk pondok. Sekarang tu dulu. Tak agak. Tengok lah jadi keluar pintu, kita tanya apa dia munsharif, apa lah munsharif. Seri logo Ustaz. Dah dekat dulu nak. Tak mau nak sakit pening lah. Tu pun pening dia tu. Tahu. Pulang pun ngaji macam mana saya. Kita berhenti tadi kat mana? Kat mana berhenti tadi? Kat mana berhenti tadi? Ha? Dan sunat puasa ayyamul baid, hari-hari putih. Nah, putih itu tanda. Dan sunat puasa ayyamul baid ini sunat puasa hari-hari putih. Hari putih itu apa pula? Sambunglah besok pula. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح ويا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.